Fast Grow ni dia meningkatkan kita punya bukan saja kuantiti tapi kualiti lah. Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya berada di kebun pengguna Fast Grow di Sungai Long, Kajang ni. Puan Azroy ni dia dah guna baja kita selama 2 tahun lah. Dah 2 kali lah, hampir 2 kali. Setahun 2 kali perjalanan lah. So kita tanya dia pengalaman dia. Macam mana pengalaman penggunaan Fast Grow ni? Dia meningkatkan kita punya bukan saja kuantiti tapi kualiti lah. Dari kualiti daripada segi kuantiti tu ada peningkatan sebanyak 45% daripada yang dulu daripada asal, dan kualiti dia buat masa untuk yang musim kedua ni lebih bagus lah. Nampak dia punya perkembangan pembesaran buah tu. Jadi kita harap benda ni berterusan, konsisten lah. Sebelum ni banyak buah di 24 kan? Sebelum ni di 24 yang buah-buah macam Musang King tu ada tapi tak banyak lah. Tapi Alhamdulillah musim ni Musang King nampak jadilah, dan dia punya kualiti dia tu lebih bagus daripada yang sebelumnya. Kebun ni dulu ada problem tapi di-tune balik, diolah balik semula oleh Tiara Taufika dengan Dura Motor Tani, saudara Fauzan ni. Sekarang Alhamdulillah perkembangan baik pokok dia, dan kita tengok musim buah yang akan datang. Okay guys, thank you. Alright.